Nyanyikan lagu syahdu bila teringatkanmu. Kau nyanyi apa lagi tu? Budak-budak ni dah suruh kau apply, kau tak nak apply ke? Tak lah, aku kadang jadi macam tak ada semangat aku nak buat. Tak ada Tidak semangat. kain je lah brother. Tak ada semangat apa ni, Fik? Kau kata kau suka cabaran. Inilah cabaran kau. Betul juga kan? Aku sendiri yang cakap aku suka cabaran. Syafiq, it's okay Fik, it's not the end of the world. Aku tahu kau kenal kau macam mana. 3 bulan Fik, 3 bulan aku fight dengan kau daripada episod 1 sampai episod final. Berapa kali kau dekat penyingkiran, berapa kali kau nak kena elimination, tapi kau tetap buat sampai kau masuk final. Semua orang tak nampak benda tu, Lek. Lek pula Syafiq. Big, all the best. Nampak lah benda tu. Semua orang tak nampak, tapi aku nampak. Tapi one day aku tahu yang semua orang akan nampak apa yang ada dekat kau. So, Tak apa. tapau. Terus. Tolong Ali, tolong AI team ambil Syafiq ni. Sebab Syafiq ni aku tahu, aku kenal dia memang seorang yang sangat tekun, sangat berusaha, sangatlah bertanggungjawab, sangatlah akan buat benda yang bersungguh-sungguh. Dia ada bakat, dia ada benda yang gifted, yang mungkin Ali belum nampak. So aku rasa Syafiq adalah calon yang sesuai, calon yang terbaik. Senang cakap, simpan Syafiq ni untuk masa depan AI team. Yo, Syafiq. How you, brother? Been a while. I know kau ni sebagai seorang yang bila kau buat sesuatu tu, you give it 100%, you know. Masa kau buat Who's Your Bro dengan aku pun rasa inspired bro dengan cerita kau, dengan your background, and I think it's only right with something like YouTube. Kau boleh inspire orang lain. Kau boleh bagi inspirasi ke orang lain, orang budak-budak sekarang, and just the new generation, right? So, I think it's something that you absolutely should do. Kau jangan lepaskan. Alright, brother. Alright, man. I'll see you soon. Alright, ciao. Bye. Okay, hai, Assalamualaikum. Kepada yang mengenali saya, yang belum mengenali saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama diberi oleh kedua ibu bapa saya ialah Syafiq Johari, atau lebih dikenali sebagai Syafiq ah. Okay, tujuan saya buat video ini adalah kerana saya dapat sokongan penuh daripada korang untuk saya join Kerusi Panas AI Team 2026. Terima kasih kepada yang beri kata-kata semangat, yang percayakan saya. Saya juga merupakan seorang yang sukakan cabaran. Jadi saya sahut cabaran korang untuk berada dalam Kerusi Panas AI Team 2026. Antara bakat yang saya ada, saya telah pun tunjuk di dalam AI Team Sementara 2025. Serba sedikit bakat saya telah tunjuk lah. Jadi kalau korang nak tahu apa lagi bakat yang saya ada, saya akan buktikan di Kerusi Panas AI Team 2026. See you guys. Let's go!